Assalamualaikum dan salam Melaka Maju Fasa 2. Saya Fatia Wahid, Melaka TV. Jentera UMNO Negeri disaran supaya bekerja keras dalam merampas semula kerusi Dewan Undangan Negeri serta Parlimen menerusi pilihan raya umum ke-14 yang akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Insinyur Idris Harun berkata, setiap ahli UMNO tidak kira pucuk pimpinan mahupun akar umbi perlu berganding bahu memperjuangkan parti dan memartabatkan bangsa Melayu. Idris yang juga pengerusi Perhubungan UMNO Negeri menyeru setiap ahli UMNO untuk mengambil iktibar daripada PRU ke-13 yang lepas dan berjuang merampas kembali kawasan yang ditakluk pembangkang. Tidak ada parti lain yang boleh membela Islam Melayu Malaysia ini melainkan parti UMNO. Jangan malu nak cakap. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian berkelompok Mesyuarat Agung Cawangan-Cawangan UMNO Masjid Tanah baru-baru ini. Juga gambar Jawatankuasa UMNO bahagian Alur Gajah. Berita selanjutnya, Bahagian Siasatan Narkotik Ibu Pejabat Kontijen IPK Polis Negeri telah melupuskan pelbagai jenis dadah dianggarkan bernilai RM82,320 Khamis lalu. Menurut Ketua Bahagian Siasatan Narkotik IPK Superintendent Mat Azmi Othman, kesemua dadah yang dilupuskan merupakan kes narkotik yang telah selesai dibicarakan untuk tempoh 2009 hingga 2012. Tuan-tuan, pada tengah hari ini kita ada membuat pelupusan barang kes dadah bagi daerah ataupun bagi bahagian narkotik daerah Melaka Tengah sahaja yang melibatkan keseluruhannya 390 kertas siasatan tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012. Kertas siasatan ini ialah merupakan kertas siasatan yang telah pun selesai jatuh hukum kesnya dan diarahkan oleh pihak mahkamah supaya barang kes tersebut dilupuskan oleh pihak polis. Dadah-dadah yang dilupuskan itu merupakan barang kes yang diarahkan mahkamah untuk 390 kertas siasatan bagi daerah Melaka Tengah. Antara pelbagai jenis dadah yang dilupuskan adalah termasuk dadah jenis heroin, kanabis, syabu dan ketamin. Okey, bakar. Okey. Balik.